Kena ingat, orang yang mati syahid pun tergantung disebabkan hutang. Dia kira macam mak dengan abah ni dia buat macam bola lah. Kan? Aku tak boleh jaga, engkau lah jaga. Engkau tak boleh jaga, engkau lah jaga. Engkau lah jaga. Balik pada besok, anak-anak dia akan buat gitu. Kalau tak ada dia, kau takkan lahir. Kau takkan ada, kau takkan nampak dunia. Engkau takkan rasa apa yang kau pakai sekarang. Engkau takkan makan apa yang kau makan sekarang. Engkau duduk tak mana-mana, kau tak tahu. Tanpa mak. Tanpa ayah. Tak? Yang mak pula fikir, yang ini anak ni amanah. Engkau halau, besok kau nak jawab apa depan Allah SWT. Adakah boleh berlepas tangan? Dah. Tak boleh lepas diri kita. Ya, jangan cakap macam tak baik. Kau doa yang elok-elok. Contoh abang ni, kau doa akan kahwin seorang lagi. Contoh tak? Fatwa yang dikeluarkan oleh Dr. Zul. Dr. Zulkifli, mantan mufti wilayah. Dia kata harus hantar mak dengan abah kita ni yang dah ke rumah orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang, selamat menonton Borak Kopi Kopi Pekat Borak Padat. Kembali lagi kita pada episod yang sama, iaitu panggilan ibu ayah. Kali ini kita tengok daripada persepsi anak pula, Ustaz. InsyaAllah. Sebelum itu saya memperkenalkan sekali lagi yang berbahagia Ustaz Haji Fadil bin Osman. Selamat datang, Ustaz. Okey, kali ni topik ni dia lebih dekat dengan saya. Sebenarnya untuk pengetahuan Ustaz, baru-baru ni ibu saya baru meninggal dunia. Kalau nak ikut rapatnya saya dengan ibu saya ni, sebab saya memang lama dengan dia. Lepas habis saya belajar, memang saya duduk dengan mak saya sehingga saya berkahwin. Berkahwin baru saya pindah. Masya-Allah. Ibu saya, dia kalau dalam seminggu tu dia akan call saya dalam minimum lah. Dalam seminggu tu 3 kali. So, bila arwah ni dah meninggal, saya duk, siapalah nak call? Macam rasa sunyi kan? Itu saya rasa macam, maknanya adakah yang perbualan yang sebelum ni, itulah panggilan terakhir saya dapat berborak dengan ibu saya. So, kat sini memang betul dekat-dekat dengan saya punya ni lah, cerita kan. Saya terus kepada soalan, Ustaz. Apakah tanggungjawab seorang anak kepada ibu bapanya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Tanggungjawab anak kepada ibu dan bapa ni, yang pertama dia kena taat. Itu tanggungjawab dia. Taat kepada perintah ibu dan bapa selagi mana tidak mengarah kepada maksiat ataupun perkara-perkara yang melanggar syarak. Taat. Memang taat. Yang kedua, doa. Berbanyakkan doa untuk mak dan abah kita. Banyakkan doa untuk mak dan abah. Sebab tu, kalau nak semayang kita, selalu kita doa. Kan? Supaya Allah SWT ampunkan doa, kesian pada mak dengan abah kita ni. Dan jadi doa tu kalau tidak macam tak sempurna. Kan? Kena banyakkan doa untuk mak dan abah. Itu tanggungjawab kita lah. Kemudian kalau selepas dia mati, mak dan abah kita meninggal, yang pertama juga kena tunaikan hutang yang wajib. Itu tanggungjawab dia lepas mati lah. Contoh hutang wajib ni, contoh macam ada puasa, haji. Jadi yang benda-benda semua kita kena refer lah. Kita kena check balik. Dan kita kena bantu. Kita kena langsaikan hutang-hutang. Yang kedua, hutang dengan manusia. Hutang dengan manusia ni, kalau selagi kita mampu, kita cuba langsaikan. Itu tanggungjawab kita tu, tak boleh lagi. Kalau orang cakap, kau abang kau hutang gini-gini. Kita pun tahu. Memang kita tahu dah. Memang ada hutang. Tapi kita boleh cakap lah, itu abah aku, bukan aku. Contoh tak boleh, bukannya tu. Itu bukan syarak tak suruh itu. Mana kita kena selesaikan. Hutang manusia selagi mana kita mampu. Kita kata, aku tak mampu. Tapi beli motor ada pula duit. Beli kereta ada pula duit. Contoh gitu. Tukar kereta lah dia pergi melancong, pergi Istanbul bagai contoh. Ada duit, tapi nak bayar hutang tak ada duit. Itu tak boleh. Baik. Kemudian yang seterusnya, sambung silaturahim. Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, selepas Umar Al-Khattab wafat, meninggal, satu hari dia jalan-jalan, dia nampak seorang tua. Lalu dia turun daripada unta dia. Abdullah bin Umar ni orang hebat lah. Turun daripada unta, dia ambil kain serban dia, bagi. Peluk orang tua ni, cium.
bagikan serban tu pada orang tua ni. Kemudian dia naik balik orang tua. Orang lain, sahabat-sahabat lain tanya. Dia kata, Abdullah, kenapa yang kau raikan dia sangat ni? Dia kata, itulah kawan bapak aku. Nampak tak? Kawan bapak aku. Jadi aku sambung silaturahim. Jadi kita tengok mana mak abah kita punya kawan, sesekali ziarah. Sekali macam cikgu kan. Sekejap. Boleh kan saya panggil bahasa dengan cikgu tak? Takut kan. Jangan Mr. John contoh. Contoh tak? Okay, baik. Contoh macam cikgu. Bawa kehilangan mak. Kita kata bawa kehilangan mak lah. Jadi cikgu kena scan tak? Siapa kawan-kawan arwah mak. Jadi panggil rumah sesekali jumpa. Contoh. Sesekali dapat daging korban ke apa ke kan. Hak kita kan. Bagi yang rapat dengan arwah mak kita ni. Terus sambung silaturahim tu. Dan yang seterusnya doa lah. Doa tu penting. Kata Nabi SAW, Zamat abnu Adam min qata' amalin illa min salasin. Mati seorang anak Adam, terputus segala-galanya, melainkan 3 perkara. Sedekah jariah, sedekah jariah kita. Kemudiannya au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan juga awaladun salihan yad'ulah, doa kepada anak-anak yang soleh. Dan bila sebut doa anak-anak yang soleh ni, doa anak-anak yang soleh, maknanya Allah SWT terima doa anak yang soleh. Sambil main snooker, sambil mancing, tak semayang, itu tak boleh lah. Jadi kena doa yang kepada anak yang soleh. Doa ni, dia tak berhenti. Doa ni terus kepada mak dan abah kita. Allahuakbar. Okey, balik kepada soalan tadi, Ustaz. Mengenai hutang tadi. Hutang dengan manusia. Adakah kita boleh melengah-lengahkan atau kena bayar? Kalau ayah kau ada hutang, so kau kena bayar sekarang. Hutang tu kena bayar lah. Bukan maksudnya kena segera. Kan dia kata mengikut sekiranya mengikut kemampuan kita. Mengikut kemampuan kita. Tapi hutang tetap kena bayar. Supaya arwah Allahyarham ni tidak tergantung segala amalannya. Kena ingat, orang yang mati syahid pun tergantung disebabkan hutang. Sebab tu hutang tu penting. Hutang tu penting. Baik. Okey, baik. Ustaz, hadis Nabi yang berkaitan dengan menjaga ibu ayah ada tak, Ustaz? Satu hari, dalam satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Kata Nabi SAW, amalan yang paling utama, yang pertama adalah solat pada awal waktu. Solat pada waktu dia. Kemudian, tanya lelaki tadi, apa yang lebih selepas tu? Kata Nabi SAW, buat baik dengan ibu bapa. Yang kemudian apa lagi selepas tu? Kata Nabi SAW, jihad di jalan Allah SWT. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi maknanya, buat baik dengan jaga mak dan ayah ni memang menjadi satu kewajipan kepada kita. Allah SWT beritahu kita dalam surah An-Nisa ayat 39. Ayat 36, minta maaf. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'un. Beribadatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah kamu sekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua kita. Yang ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia ada perintah daripada kerajaan ke tak? Daripada Allah. Untuk buat baik. Bayangkan hadis yang biasa kita dengar bila mana Jibril AS datang bertemu dengan Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW nak naik tangga mimbar. Naik tangga pertama, Nabi SAW amin. Kedua amin, ketiga amin. Jadi sahabat-sahabat Nabi Allah dengar. Habis tu sahabat-sahabat jumpa. Ya Rasulullah, kami dengar tadi Tuhan mengaminkan 3 kali Tuhan kata amin. Apa benda tu? Lalu kata Nabi SAW, ketika mana aku sedang naik tangga mimbar, Jibril AS datang kepadaku. Dia berkata, celakalah kepada orang yang bertemu dengan Ramadan. Dia bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi tidak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Celakalah mereka. Lalu aku aminkan. Yang kedua, kata Nabi SAW, celakalah orang yang ada dua orang tua. Tapi kedua-dua orang tua ni tidak dapat membantu dia untuk dia masuk syurga. Maksudnya, dia tidak berbuat baik dengan mak bapak dia. Jadi tak dapat dengan ada orang tua ni, dia tak bantu mak bapak dia dan dia tidak dapat masuk syurga. Mana celakalah orang macam ni. Kata Nabi SAW, amin. Dan yang ketiga, celakalah
kepada orang yang mendengar nama kamu dan dia tidak berselawat atasmu. Lalu kata Nabi SAW, amin. Tiga benda. Dalam satu hadis yang lain, kalau tak salah saya, Nabi SAW kata, kehinaan ataupun pada orang yang ada dua mak bapak, tapi dia tidak tolong mak bapak dia, menyebabkan dia tidak boleh dia masuk ke dalam neraka Allah SWT. Allahu Akbar. Yang ni yang kita kena tengok. Bertanggungjawab. Anak pada mak bapak ni bukan satu benda yang kecil. Satu benda yang besar. Wallahu a'lam. Bila menggunakan perkataan celaka tu memang betul-betul kasar untuk benda ni. Betul. Memang celaka lah. Okey, selalu kita dengar ibu boleh jaga 10 orang anak, tapi anak belum tentu lagi boleh jaga, kan? Seorang, kan? Soalan saya, bagaimanakah untuk menjadi anak yang terbaik agar tidak dianggap begitu? Dan apakah hukum seorang anak yang terlalu sibuk dengan kerja sehingga melupakan kebajikan kepada ibu bapanya? Macam contohlah anak sulung busy, anak kedua busy, Lala yang jaga anak bongsu. Macam itulah. Jadi kita kena ingat balik. Apa yang kita buat dengan mak dengan abah kita ni, Allah akan balas balik atas dunia. Straight je dapat. Apa yang kita buat, besok anak kita akan buat kita balik. Sebab tu sibuk mana kita pun cari masa. Dan tidak rugi sebenarnya. Kalau kita berkorban untuk mak dengan abah ni, tak rugi. Sebab Allah akan ganti, Allah SWT akan ganti yang lebih baik. Tak ada masalah. Jadi, dia bukan ada, dia tidak ada istilah terlalu sibuk. Kan? Terlalu sibuk. Jadi, ni tanggungjawab anak-anak. Jadi, kita tidak boleh kata kita sibuk. Tak? Kita kena cari masa. Kita kena cari ruang untuk kita jalankan tanggungjawab kita kepada mak dengan abah itu. Itu cerita dia. Ustaz, boleh tak betulkan saya? Sebenarnya, waktu masa saya mengambil keputusan, mana nak menjaga ibu saya di kampung, saya pegang ada orang cerita lah. Macam seolah-olah bila kita tengok ibu tu, dia macam seolah-olah kita tengok Kak Abah. Macam begitu sekali. Maknanya bila kita tengok tu, maknanya dah dapat pahala dah. Betul tak? Dia ada 6 perkara yang bila kita tengok dapat pahala. 6 perkara. Antara dia tengok Kaabah. Sebab tu bila kita semayang di depan Kaabah, kan? Semayang depan Kaabah ni, afdal tengok Kaabah ni daripada tengok lantai. Sebab Kaabah tu kiblat kita. Cuma jangan tengok Kaabah, jangan tengok atas. Kalau tengok atas nampak keren, kira pula keren berapa banyak keren. Jangan tu. Kan leka pula kan. Tengok Kaabah, dapat pahala. Yang kedua, tengok alam sekitar. Bila kita tengok kejadian alam semua ni, dengan syarat kita relate dengan penciptaan Allah SWT, kejadian Allah SWT ni, apa yang Allah SWT ciptakan, dapat pahala. Quran. Tengok pun dapat pahala. Bayangkan kalau kita baca. Nampak? Kemudian, muka mak dengan abah kita. Tengok pun dapat pahala. Gitu. Allah Okey, bagaimana pula kalau tadilah relate pada soalan yang terlalu sibuk tu kan, perabaian itu berlaku dengan alasan adik-beradik lain boleh uruskan. Macam tadilah, anak bongsu boleh uruskan kan. So tanpa sedari telah melukakan hati ibunya. Macam mana? Baik. Dia kira macam mak dengan abah ni dia buat macam bola lah. Kan? Aku tak boleh jaga, engkau lah jaga. Engkau tak boleh jaga, engkau lah jaga. Engkau lah jaga. Balik pada besok, anak-anak dia akan buat gitu. Dalam keadaan mak dengan abah kita ni, bila umur semakin lanjut, jiwa dia semakin lama semakin sensitif. Macam kita lah, kita umur baru 50 ni, masuk 50 ni, kan, kita cerita sikit kadang-kadang nak belenang air mata. Mula dah sensitif. Umur 20 dulu, tak ada, sorry lah. Nak menangis ni payah. Kan, nangis kalau gaji tak masuk, ya. Betul. Nangis tak ada duit, ya. Tapi kalau nak menangis bab lain tak ada, jiwa tu. Jiwa tu. Bila semakin tua, semakin sensitif. Semakin tua, semakin sensitif. Lagu pun tak dengar dah. Lagu black metal tak dengar dah. Dah mula dah berubah jam Abdillah. Contoh lah. Dah mula dah dengar. Last kali Klasik FM. Dah masuk 60 tahun, dah mula dengar Klasik FM. Contoh, dah tak suka bising-bising, tak suka dah. Kalau dulu selagi tak terangkat bilik tu, selagi tu kan, selagi tak pecah speaker, itu. Jadi nak ceritanya, mak dengan abah kita ni makin tua makin sensitif. Jadi lagi sensitif, dia mudah lagi terasa. Jadi kalau kita buat benda-benda macam ni, akan mengguris hati dia, kita akan dapat dosa. Kita susah hati mak abah kita. Kan? Jadi
kita akan tanggung. Besok anak-anak kita akan buat Akan kita buat gitu. kita. Kalau kita tak nak anak-anak kita buat kita macam tu, sekarang ni kita korban sikit. Sementara kita akan datang kita tak tahu. Ya. Mungkin kita ni sakit, tak boleh nak bergerak, siapa nak uruskan? Betul. Anak-anak nak uruskan, nak agak orang luar. Tak ada payah. Kan? Anak-anak juga. Jadi sekarang ni kita tengah kuat, jangan cakap sombong. Jangan cakap besar. Sebab tu saya tengok dah banyak contoh kawan-kawan, saudara-saudara yang jenis dia sanggup, ada yang tak kahwin. Semata-mata nak jaga mak. Semata-mata nak jaga abah. Betul-betul ada. Tengok bila abah meninggal, mak dia meninggal, dia dapat rezeki lebih baik daripada yang ditinggalkan dulu. Ya. Ini yang benda macam ni kita nak terang kepada orang yang terlalu nampak benda material, dia takkan nampak benda ni. Ya. Macam cerita-cerita berkat kata Nabi SAW, kalau kita tidak akan berkurang harta seseorang bila bersedekah. Betul? Betul tak? Kalau kita fikir balik, aku ada RM10, RM5 aku sedekah, tinggal RM5, tak kurang apa. Sebab kita nampak benda tu sebagai material. Nilai. Tapi kalau kita pandang daripada segi keberkatan, lain. Macam tu juga dengan kita jaga mak dengan abah kita ni. Wallahualam. Baik. Nasihat terbaik dalam mendamaikan dua hati yang terluka. Biasanya seorang anak terluka sebab dibuang oleh ibu. Seorang ibu menyesali perbuatannya itu. So macam ibarat menarik rambut dan tepung, rambut tak putus. Tepung tak berserak. So macam mana Ustaz? Yang ini lah, saya sendiri tak ada pengalaman gitulah. Tapi masyarakat di luar ni ramai. Yang macam contoh dia membandingkan, kau ni anak, macam tu lah. Jadi ada anak lari rumah. Ya. Yang mak tak mengaku anak. Macam-macam tu bukan anak aku, tu anak setan. Ya. Macam-macam cakap. Jadi kita balik pada basic perbincangan kita. Macam mana pun kita balik bahawa kita kena ingat, kita yang anak ni kena ingat, tak ada mak kau takkan ada di dunia. Kena ingat. Kau tak ada mak, kau takkan. Ini anak lah, di peringkat anak. Kau kena ingat, mak kau tu tak ada ganti. Mati mak tak ada ganti dah. Awet boleh cari. Bini boleh cari. Kan? Lain-lain tak boleh cari. Mak, abah, ni dua benda. Kan? Mati tak ada ganti dah. Jadi inilah dia satu. Kalau tak ada dia, kau takkan lahir. Kau takkan ada, kau takkan nampak dunia. Kau takkan rasa apa yang kau pakai sekarang. Kau takkan makan apa yang kau makan sekarang. Kau duduk tak mana-mana, kau tak tahu. Tanpa mak. Tanpa ayah. Tak? Jadi ini. Jadi kalau setakat lebih kurang tu, serah pada Allah. Balik-balik. Rendah diri. Maknanya, yang mak pula fikir, yang ini anak ni amanah. Engkau halau, besok kau nak jawab apa depan Allah SWT. Adakah boleh berlepas tangan? Dah. Tak boleh lepas diri kita. Anak nak kena jawab. Anak tak semayang, besok dia salahkan mak dengan salahkan abah. Bini tak semayang, besok tunjuk laki. Tu laki aku tak guna ya Allah. Tu laki aku tu lah. Bawa dulu makan benda haram. Bawa balik rumah. Dia tak pernah ajar aku macam mana tutup aurat. Dia tak pernah ajar aku macam mana nak semayang. Tak pernah ajar aku macam mana mandi hadas. Baik anak-anak besok. Sebab di akhirat ni, semua orang akan cari jalan nak lepaskan diri daripada akhirat, daripada neraka. Jadi tuduh. Allahu Akbar kan. Jadi balik pada agama lah. Itulah basic dia. Maknanya kat sini Ustaz, maknanya kita perlu sedar dan rendahkan ego masing-masing. Ya betul. Anak dengan cara anak, mak dengan cara mak. Gitu. Balik pada basic lah, balik pada agama. Ustaz tadi saya baru teringat yang antara yang benda bekalan kita, yang pertama tadi ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan doa anak yang soleh. So contohlah kalau seorang pasangan suami isteri ni dia tak ada anak, macam mana dia nak dapatkan doa anak yang soleh tu? Adakah contoh kalau orang kawan-kawan dia tu seorang anak yang soleh, dia doakan, adakah di ni juga? Yang ni wallahualam, sebab dia ada 3 perkara. Mungkin dia tak dapat doa anak yang soleh sebab dia tak ada anak. Kan? Sebab kadang-kadang Allah ni tuan-tuan. Allah ni innallaha bikulli syai'in alim. Allah SWT ni maha mengetahui setiap sesuatu. Kadang-kadang dia bagi orang tu kahwin lama tak ada anak. Pasal dia tahu kalau ada anak sekarang, engkau pula tak tuara. Anak-anak engkau. Allah maha mengetahui. Dalam badan better engkau ni tak ada anak. Bila kau tak ada anak, yang tak ada anak ni pula kalau dia think positif,
aku besok tak dipertanggungjawabkan depan Allah SWT. Ya. Amanah tak ada. Cakap aku bini aku lah. Yang bini pula laki aku je. Kan? Yang mana lain-lain tak ada anak. Sebab Allah SWT ni maha mengetahui. Jadi tahu dia tak ada anak. Jadi kalau tak ada anak, dia ada dua lagi tu. Sedekah jariah dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dua. Yeah. Anak, dia tak ada anak. Kalau kita baca hadis ni lah. Anak tak ada. Jadi dua ni lah. Okey, baik InsyaAllah. Ustaz. Tidak dikurniakan rezeki oleh Allah SWT untuk menjaga kedua ibu bapa sehingga ke hari tua. Adakah itu juga tanda kasih sayang Allah kepada kita? Kerana kita tak tahu sama ada bila kita jaga tu kita dapat membakti ataupun menyakiti. Tu balik pada tadi lah. Allah SWT maha mengetahui akan tiap sesuatu. Yeah. Kadang-kadang kita tidak direzekikan untuk jaga anak, jaga orang lain jaga. Contoh orang lain ni maksudnya adik-adik kita yang lain. Jaga. Kita ni tidak ditakdirkan jaga. Dalam hati nak sangat jaga. Kadang-kadang semangat. Kita tak mampu. Kadang-kadang Allah SWT tahu dah. Kau ni kan aku suruh jaga dengan mak kau berak, dengan pampers, dengan nak angkat. Sehari dua tak apa. Dah lama-lama, kau dah berhenti kerja ni. Kan? Lama-lama dia tak jadi ikhlas, dia akan mendatangkan dosa. Nah, jadi Allah SWT tak baik. Engkau mungkin baik, tapi kau mak bapak kau mungkin ziarah sesekali okey. Nak jaga tu. Nak jaga full time bukan senang. Bukan satu benda mudah. Kan? Nak layan kerenah orang sakit ni lain. Kan? Orang sakit tahulah cikgu kan. Sakit ni dia perangai dia apa semua. Kita kena sabar. Nak sabar tu cakap sembang boleh. Kan? Sembang kopi O. Borak kopi O. Boleh. Nak buat wallahualam belum tahu. Jadi bukan semua orang Allah Ta'ala akan bagi ujian yang begitu. Yalah. Semoga Allah maknanya mudahkan urusannya ya, anak-anak yang benar-benar yang mampu menjaga. Betul Ustaz. Saya pernah dengar lah satu cerita Ustaz. Betul ke kalau macam contoh ibu bapa kita yang telah meninggal dunia, dia datang pulang, dia menjengah rumah yang ditinggalkan mereka pada bulan Ramadan katanya. Dan adakah berdosa jika anak-anak tidak tinggal lagi di rumah peninggalan mereka? Betul Ustaz? Dia bila sebut alam barzah. Alam barzah ni maknanya dinding. Dia dah masuk alam lain dah. Dia tak boleh masuk dah dunia ni. Sebab tu dia panggil barzah. Kalau kita buka kitab Roh, tulisan karangan ataupun Imam Ibn Jauzi, dihimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan roh. Roh ni kita tak tahu. Kan? Bila kulir roh, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 85, kalau tak silap saya. Kan? Beritahu mereka, katakan wahai Muhammad, roh ni urusan Tuhanku. Kan? Kita tidak diberikan ilmu roh ni kecuali sedikit sangat. Jadi Imam Ibn Jauzi ni dihimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan roh ni dalam satu kitab. Memang orang yang dah meninggal ni dia takkan balik dah. Kan dulu kalau kat kampung kita dengar kan, kau dia kata mak kau baru meninggal, kau biarkan rumah kau gelap, kau pasang lampu kejap lagi jenazah balik kan, roh balik sedih dia. Sedih tang mana? Dia tak boleh balik. Tapi ada hadis bila kata roh balik ke dunia, balik meninggal dan diletakkan di tempat-tempat orang yang soleh. Lalu orang yang dah lama meninggal ni datang jumpa, ada. Itu ada hadis. Oh ada. Datang jumpa roh yang baru mati ni. Tanya khabar. Si Polan macam ni, apa khabar dia ni, apa khabar dia ni, semua tanya. Tanya. Dan dia akan jawab sebab apa orang di akhirat, di akhirat pula, di alam roh, alam barzah ni, dia tak tahu apa yang berlaku di dunia. Melainkan roh yang baru masuk. Sampai dalam hadis sebut, roh yang baru masuk ni, tanya, bukan si Fulan tu mana? Pasal dia tengok tak ada kat keliling tu. Jadi dia tanya, mana si Fulan? Dia kata tak ada pun. Nampak? Dia kata tak ada pun. Dia tu dah lama meninggal. Bila dah lama meninggal, maknanya dia kata, tahulah. Maknanya dia tidak duduk dalam golongan ni, diletakkan dalam golongan orang-orang yang tidak soleh. Ustaz, kita lari sikit dari topik ni. Mungkin kita kena perjelaskan kepada orang yang menonton perkara-perkara yang macam betul ke tidak ni kan. Macam contohnya, bila saya dengar contoh kalau hari sekian-sekian mula rohnya di depan pintu. Sekian-sekian rumah ni
Lepas tu dia berkait pula dengan kita nak buat tahlil. Kena buat 40 hari, 100 hari. Cuba Ustaz penjelaskan benda-benda gini. Saya pernah dulu mengaji dengan Allahyarham Ustaz Ismail Kamus. Dia kata kalau kira 40 hari, 100 hari ni Hindu. Macam Hindu. Dia ada macam-macam lah. Jadi Islam ni kita tidak dibuat suruh gitu. Kalau nak buat tahlil, buatlah. Jangan duk kira hari. Gitu. Dan bila tahlil ni pula, dia panjang perbincangan ni lah. Jadi kalau ni cuma yang disebut tahlil ni nak buat. Jangan kira hari. Jangan kira hari. Tak ada. Roh ni dia tak ada. Dah sebut tadi, dia tidak akan balik. Dia tidak akan balik. Sebab barzah ni nama pun dinding. Dia di alam lain dah. Okay. Saya nak minta nasihat Ustaz lah. Mana kawan-kawan ibu yang macam suka mengugut kan. Anak-anak dia macam kata, jangan jadi anak derhaka. Aku tak halal dengan air susu aku. Macam mana nasihat kepada ibu-ibu yang mulut ni agak ni sikit lah, tak cover. Dia selalu ugut anak-anak. Selalu cakap bukan-bukan. Tak nak buat sikit, kau jangan. Kau kalau tak nak kahwin dengan dia ni, aku tak halalkan. Dia sebut dah tadi, kan dosa ibu bapa yang derhaka ni, kan dia suka maki anak-anak. Tu dosa ibu bapa yang derhaka ni, mulut lah tak jaga. Termasuk itu tak. Bila kata tak halal susu, benda tu agama sebut benda tu halal di peringkat awal, dia akan halal sampai bila. Bukan tugas dia, mak tu tak menghalalkan susu dah. Susu tu kan bukan mak yang produce. Allah Taala yang beri kan. Contoh gitulah kan. Sebab kalau kata dia bagi susu, ada orang salin susu pun tak ada. Kan? Jadi bukan susu tu datang daripada dia. Susu tepung. Dia bagi susu tepung kan. Dah tu susu lembu. Jadi nak ceritanya, kalau kita balik-balik, yang ni semua berkait pada adab daripada perkataan. Adab kita bercakap, adab kita sebagai mak, adab kita sebagai bapa, adab kita sebagai abah ni bercakap dengan anak-anak. Tu kena jagalah. Jangan cakap lebih-lebih kurang, itu tak elok. Dan dia akan datang, musibah besok datang pada anak-anak, datang pada kita balik. Kan? Itu yang kita tak nak. What you give, you get back. Okey, dia berkait dengan soalan saya tadi. Maknanya seorang anak itu dia menjadi insan yang gagal kerana ibunya tidak mendoakan atas faktor tidak suka. Tu tadi dia suka maki. Ini dia tak suka pula anak tu. Dia samalah. Dia balik pada Allahumma salli. Dia macam pilih kasih satu. Yang kedua, dia balik pada dosa ibu bapa yang derhaka. Dia balik, dia suka mendoakan yang bukan-bukan. Dia tak doa, tapi dia tak perasan dia bercakap tu doa. Yang tu masalah dia. Sebab tu penting. Kan kata Nabi SAW, kita dia peringkat lelaki ni, kalau kamu nak pilih isteri dia, tengok daripada 4 perkara tak? Harta, rupa, keturunan, agama. Kau pilihlah yang beragama. Kalau pilih yang beragama ni, insya-Allah. Kan, mulut pun tak cakap elok. Tak nafi lah Ustaz. Tu hari saya dengar Ustaz kat pasar, tudung labur Ustaz sampai ke lutut, dia maki orang sadin di muka kan. Contoh itu. Tapi yang itu dia bukan agama. Tapi agama, kata Nabi SAW, pilih yang beragama. Maknanya kita ambil agama tu, alhamdulillah lah. Tapi kalau di balik tu kita dah nampak luaran tu, macam tu, tiba-tiba dah kahwin baru tahu mulut jahat, mulut longkang, macam mana kan. Tapi dari segi agama kita nampak dia okey. Baiklah. Itu kita utamakan yang tu dulu. Jadi bila kita orang-orang, biasanya orang yang beragama muslimat yang solehah ni, biasanya dia akan jaga. Dan balik pada kita juga, didikan suami. Didikan suami juga. Suami ni kadang dengar mak cakap lebih, bini tu cakap lebih kurang, nasihat. Kenalah. Jangan cakap macam tak baik. Kau doa yang elok-elok. Contoh abang ni, kau doa akan kahwin seorang lagi. Contoh tak? Contoh. Yang itu mampu tak doa gitu kan. Tapi nak ceritanya, so jaga mulut. Jaga mulut. Baik. Pandangan Ustaz lah pada era yang zaman yang semakin mencabar kan. Wajarkah seorang anak menghantar ibu bapa ni ke pusat kebajikan orang tua? Macam kan. Saya baca fatwa yang dikeluarkan oleh Dr. Zulkifli, mantan mufti wilayah. Dia kata harus hantar mak dengan abah kita ni yang ke rumah orang tua. Tapi ada syarat-syarat dia. Dan syarat-syarat dia sangat ketat. Contoh, dia seronok dengan environment. Dia tak terasa tertekan. Dia tidak terasa terasing. Pengalaman saya di New Zealand.
Di New Zealand ni, dia galakkan Mantap. dipanggil senior citizen ni ke rumah orang-orang tua. Sebab apa? Senior citizen ni, bila duduk dengan sama-sama orang tua ni, jiwa dia tenang. Wah. Kan? Jiwa, duduk rumah anak-anak, tahu dengan cucu main Metroman, kejap lagi kan main kung fu pula kan, Gusti pula lompat daripada sofa. Dia dah tua. Kan semak tebuk dia. Nak marah kan anak, ni anak kan marah cucu, anak tarik muka. Kalau anak tu kalau anak lelaki, kalau anak yang lelaki kan, yang menantu perempuan. Satu halak beraduh pula kan. Jadi bila dia duduk dekat rumah orang tua-tua, dia seronok. Dia seronok, dia jadi tenang, sama-sama dia. Jadi dia boleh, kalau macam di New Zealand lah, dia ada masa untuk langsing. Langsing sama-sama, yang ni main chess. Mungkin di sini boleh belajar sini agama kan. Jadi dia boleh semayang jemaah. Lepas tu dalam masa yang sama, kalau di New Zealand ni, dia akan ada doktor. Dia New Zealand ni, fakta yang saya dapat ni, sebab saya pergi tanya sendiri ni. Sebab saya pergi ke masa 2014, kami buat kajian di Rotorua. Masa tu kami pergi Rotorua, daripada Auckland pergi Rotorua. Dia ada doktor di New Zealand, dia kata doktor yang setiap doktor di New Zealand, dia kena ada charity hours. Oh, dia kena charity buat hours. Okay. Let's say kalau kata 10 jam charity hours, dia akan carilah mana-mana tempat untuk dia habiskan charity hours tu. Macam begitu juga dengan betul. Macam tu juga dengan pusat kesihatan, petugas kesihatan sama juga. Jadi antara tempat yang mereka seronok buat ni di rumah orang tua. Ubat free. Senior citizen duduk free. Sebab kerajaan New Zealand menganggap mereka ni aset. Sebab mereka ni lah yang membangunkan New Zealand sebelum ni. Ya. Jadi, dan kita boleh lawat bila-bila masa, anytime. Pukul 3 pagi pun boleh. Tak ada masalah. Itu yang, jadi yang sakit, tukar pampers apa semua free. Dia bagi pampers pagi semua free. Untuk. Jadi memang dia galakkan. Sebab dia tahu, dia duduk dengan anak-anak ni kadang-kadang pressure. Saya sendiri, pengalaman saya sempat hantar arwah mak saya. 2 tahun, bukan 2 tahun lah. Setiap bulan Ramadan, saya hantar di pondok Pak Yazid. Arwah Allahyarham Pak Yazid, di Keramat. Dia buat konsep pondok moden. Jadi dia seronok. Daripada 1 Ramadan, saya akan ambil dia sebelum raya. Tengah raya saya akan ambil balik. Sebulan tu dia seronok. Dia dapat khatam Quran, dia dapat mengaji, dia dapat ada kelas agama, dia dapat sembahyang jemaah, dia dapat macam-macam dia dapat buat. Jadi sebulan tu dia segar. Dia seronok. Jadi benda-benda macam ni yang dia kena tekankan. Tapi itulah kata Dr. Zul, kena tengok dulu syarat-syarat dia tu. Syarat-syarat tu ketat. Bukan boleh main letak gitu macam bola, tak boleh. Tengok juga pada tempat, tengok juga pada kesesuaian, tengok banyak benda yang kita kena tengok. Itulah kadang-kadang kita lah pula anak rasa adakah aku ni dia anak dah ke. Jadi kalau orang cakap kau anak 10 boleh jaga mak, mak boleh jaga anak 10 orang anak tak boleh jaga mak. Dia bukan masalah tu. Masalah kita jaga. Kadang-kadang kesian kita tengok mak dengan abah ni kadang-kadang dia buat macam bola. Kejap duduk dengan anak Kak Ngah. Yang duduk dengan Alang, lepas tu duduk dengan Atih, duduk dengan Ucu. Macam bola dia buat. Mak kita ni atau abah kita ni kan, kadang-kadang biar dia buruk macam mana pun dia suka duduk rumah sendiri. Kan, duduk rumah sendiri. Tapi terpaksa kadang-kadang tinggal. Arwah atuk saya dulu main, saya ingat arwah atuk saya di Kelantan. Arwah atuk ni lah, dia kena stroke. Kemudiannya dia duduk di rumah dia tu. Tapi disebabkan angkat bawa ke tempat lain. Sebab pakcik saya ni nak jaga dia. Mudah nak tengok kan. Bawa dia ke rumah dia. Tapi dia tu tak seronok. Walaupun dalam keadaan dia stroke tu, dia tak seronok. Hantar balik. Baru dia lega. Dia rasa macam dia healing. Jadi kita pun ialah sebagai anak, kadang-kadang cakap tadi awal-awal semangat kan? Tapi dah lama-lama payah. Jadi itu yang antara konsep. Kadang-kadang kita kena tengok juga rumah-rumah orang tua ni. Jangan kita rasa rendah diri, kita hantar rumah. Tak. Kan? Kalau beri manfaat, ada benefit kepada mak dengan abah kita, baik kita letak itu. Kan? Dan kita pula jangan letak tinggal bodoh itu. Kita pergi merayau mana-mana, jengah mak dengan abah tak ada. Itu tak boleh kan? Allahuakbar. Okey, ni cabaran. Saya gelarkan anak-anak yang menjaga ibu bapa ni, yang direzekikan ni. Saya panggil anak-anak yang soleh lah. So, tapi mereka pun ada cabaran dia. Macam mana kita nak menjaga dia supaya hati dia
terguris, supaya kita ni adakah perlu mendiamkan diri saja? Kan biasalah mungkin faktor ibu dah macam mungkin dia dah nyanyuk, maafkan saya. So mungkin dia dah cakap mengapu ke, tapi kita ni nak menjaga ni. So macam mana kita nak supaya dia tak terguris, kita pun rasa macam senang je nak jaga ibu bapa kita ni yang. Silakan Ustaz. Saya dulu ambil petua daripada ni. Allah yang Tok Guru ni Aziz. Dia sebut 3 ni. Sad, Ba, Ra. Itu dia punya basic. 3 huruf. Sabar. Ya, sabar. Dan sabar ni boleh cakap susah nak implement. Bukan semua orang Allah SWT akan kurniakan sabar ni. Ada orang tak sabar. Ada orang sabar bab lain. Tapi dia tak sabar bab ni. Jadi perkara yang basic dia sabar. Sabar. Nak buat macam mana? Kan? Buruk-buruk tu lah mak kita, buruk-buruk tu lah abah kita. Ya. Okey. Ramai orang yang menegaskan perlu bakti dan sayang kepada ibu sahaja. Kan? Bagaimana pula dengan sosok seorang ayah? Biasanya ayah ni dia macam relax, ego, kadang pendiam. So, adakah kita berdosa kerana melebihkan ibu daripada ayah? Kan kalau kita tengok pun yang apa kata ibu, yang kedua ibu, yang tiga ibu baru betul ayah. Lah. So macam mana tu? Kita dah mengabaikan ayah, so kita concentrate untuk ibu je. Macam mana Ustaz? Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang lelaki tanya kepada Nabi SAW, kepada siapakah yang aku perlu berbakti? Nabi kau gitulah. Kata Nabi SAW, ibumu. Selepas tu, jawab Nabi SAW, ibumu. Kemudian, jawab Nabi, ibumu. 3 kali. Lepas tu, barulah ayahmu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Mana 3 kali Nabi SAW sebut tu? Ibumu. Dan dalam satu hadis yang lain, kata Nabi SAW, siapakah yang paling berhak ke atas isteri? Suami. Dan siapakah yang paling berhak ke atas seorang lelaki? Ibu. Tuan. Jadi, pun ibu juga disebut. Kan? Ibu juga. Dan, apa ni Allah SWT. Jadi, memang Allah SWT letakkan ibu tu lebih utama dulu. Kan syurga kan dibawa tapak kaki ibu kan. Jadi orang lelaki ni, ialah daripada segi dasar dia, kalau kita tengok daripada segi kasar dia, dia boleh sendiri. Dia ada kekuatan dia sendiri. Biasanya gitulah. Wallahualam. Ya, tapi kita janganlah abaikan. Tapi tak boleh abai yang ibu bapa tak boleh abai. Cuma yang mana perlu dilebihkan. Baik, faham. Pandangan Ustaz lah, macam contohlah bila yelah kewajipan ke atas anak lelaki tadi untuk menjaga ibu bapa. Bagaimana pula contoh anak perempuan ni? Kan, iyalah, boleh tak mereka ni melepaskan tangan? So, saya jaga suami saya. So, yang ibu ayah saya tu, tak apalah adik-beradik lelaki saya lah yang jaga. Boleh ke kita lepaskan tangan? Wajar tak? Okay, anak perempuan ni, yang perempuan lah, bila bergelar isteri, first priority dia adalah suami. Satu hari, seorang muslimat, kalau tak silap saya lah, kisah dia gini, suaminya tak ada. Suaminya keluar. Lalu dalam kebetulan, bapak dia sakit. Lalu daripada atas rumah tu, dia tanya kepada Nabi SAW, boleh tak aku pergi ziarah bapak aku? Dalam keadaan, suami aku tak ada. Dulu bukan boleh WhatsApp. Dulu tak ada SMS, tu tak telefon kan. Tak, kata Nabi SAW, kamu tidak boleh keluar rumah melainkan mendapatkan kebenaran, keizinan daripada suami. Dan kalaulah si bapa tadi mati kerana anak dia tak datang ziarah, dan dia tak izinkan anak dia datang selainkan mendapat kebenaran suami dia, bapa tadi mati masuk syurga. Dan anak tadi, alhamdulillah. Sebab dia 4 perkara kan. Allah tanya pada perempuan ni besok, kan, solat, puasa, kemaluan, taat pada suami. Kalau ni 4 ni dia jaga, masuklah syurga mana-mana pintu yang dia nak. Mana pintu nak. Dan kata Nabi SAW, kalaulah manusia ni boleh sujud, sujud kepada makhluk, saya akan minta isteri ni sujud pada suami. Dalam satu kisah yang lain, seorang perempuan tanya Nabi SAW tanggungjawab kepada suami.
Kata Nabi SAW, kalaulah suami kamu tu, dia ada nanah, penyakit di badan dia tu, bernanah. Nanah ni. Dan kamu bersihkan nanah tu, satu badan tu, guna lidah. Bukan kain. Guna lidah. Pun belum sempurna tanggungjawab kamu sebagai seorang isteri. Maknanya besar. Bukanlah Nabi SAW nak kata begitu. Kan? Takkan nak buat itu. Tidak. Contoh simbolik daripada itu. Besarnya tanggungjawab isteri ni terhadap suami. Suami. Jadi suami ni kena letak dulu. Prioriti dia kepada suami. Dalam masa yang sama, bukan dia abaikan mak. Dan yang si suami pun kena faham lah. Takkan sampai tak boleh langsung. Nak pergi jumpa mak tak boleh. Itu mak ni mertua ke tak. Sebab tu mak mertua, pak mertua ni kalau bercerai kan, dia tetap jadi mak mertua, pak mertua, tak batal semayang. Tu kena ingat. Jadi kena faham lah, yang ni mak dia. Kau pun ada perlu ada rasa tanggungjawab. Tak apalah, pergilah mak. Kan? Sebab itu bukan, kita kadang-kadang bila kahwin, bila mak mertua, mak mertua aku. Mak kita tu. Mak juga Mak lah tu. Sama level lah dengan mak kita. Jangan main-main. Ya, betul. Allahu Akbar. Hormat kita tu sama level dengan mak. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Itulah tadi Ustaz dah cerita. So, kalau macam dia berumah tangga kan, anak-anak terikat melalui keluarga sendiri. Lebih daripada ibu ayah. Pandangan Ustaz? Maksudnya dia dah kahwin. Suami ini buat lelaki, biasanya lelaki lah. Lelaki lah. Kita lelaki ni, patah balik dia tanggungjawab dia. Yang pertama kata Nabi SAW, diri dia dulu. Kan? Diri dia pun, saudara pun tak tukar macam mana kan? 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 Saudara pun tinggal getah je. Kan? Dan sarung. Lebih pada anak bini, tak boleh agak. Diri dia dulu. Ada lebih, bawa isteri. Ada lebih, anak-anak. Lepas anak-anak tu bawa keluarga. Itu cerita dia. Tanggungjawab tu. Maknanya tanggungjawab. Sekarang kita tanggungjawab kita apa? Anak dengan isteri kita. Ini tanggungjawab kita yang main. Dalam masa yang sama, mak bapak jangan lupa. Yang ini semua, dia balik pada keberkatan lah. Kita nak cerita bab berkat tadi, kita tak kerti tak? Kadang kata, saya ni dengan nak bayar rumah macam-macam kan. Lepas tu mak saya pula, kan, saya rasa macam salah pula tak bagi mak. Saya rasa macam tak mampu. Kan? Kita tengok dia kau main lagi. Kereta besar. Kan? Motor besar. Tiap-tiap minggu ride Lemang Toki. Contoh. Kan? Lepas tu, rumah pula. Astro ada. Netflix ada. Box TV pun ada. Dalam bilik anak, tiap-tiap bilik semua ada TV. Kan? Ni pun ada plan nak beli TV baru pula. Tapi masa sama, mak tak ada duit nak bagi. Tak boleh lah. Lepas tu ada lebih. Sebab tadi Nabi SAW kata lebih. Lebih ni, TV dah, contohlah, aksesoris dengan aksesoris tu berbeza kan. Keperluan dengan perhiasan lain. Kita dah ada keperluan, utama yang keperluan. Jadi, bila kita bagi mak kita pun, Allah ganti lebih baik. Saya pengalaman, saya dulu gaji kecil je. Saya kerja dulu, sambil-sambil saya main bola untuk UMBC Bank, saya ingat ni. Gaji saya pun 700,500. 700 ya? 700,500 naik lah kali saya. Bila 700,500? Tahun 93, 95. 700,500. Saya masuk UMBC Bank, saya ingat lagi, 750. Saya masuk Kunia Insurance tahun 93, gaji saya 400. 400 tahun 93. 700 ke 400? Bukan, 400 dulu. 400, lepas tu naik 430, lepas tu naik 600. Lepas tu saya masuk UMBC 700,500. Saya tutup, saya ingat gaji saya 900,500 saya kata. Saya boleh bagi mak saya 200 sebulan. Alhamdulillah. 200 masa tu besar lah. Kan? Boleh bagi mak saya 200. Cuma kelebihan saya duduk dengan kakak. Kakak saya duduk sewa tak payah bayar. Semua saya bagi, masa tu cerita belum kahwin lah. Tapi sebab bila saya dah kahwin, pun saya, alhamdulillah saya bagi juga. Kalau saya balik kampung masa tu, bagi juga mak. Lepas tu mak saya pula adik-adik ramai, anak-anak ramai. Dan dia alhamdulillah lah, tak rasa susah, tak ada rasa. Kita cerita ni buat anak-anak yang jenis mak ni mengharap anak-anak. Dan anak-anak ni tak patut kalau tak bagi pada mak-mak. Bagi pada orang tua kita ni. Sebab berkat tu lain macam, lain sangat-sangat. Dengan keberkatan ni. Wallahualam. Untunglah pada mereka yang masih lagi betul. Ada Allah ibu bapa. Saya pun bila Ustaz sebut keberkatan tu, saya macam mana ya? Betul lah Ustaz. Mungkin ini soalan yang terakhir. Mungkin Ustaz boleh wakil
kira wakilkan ayah-ayah di luar sana yang merupakan mungkin ini panggilan terakhir kepada anak ustaz. Apa peranan dan harapan ustaz pada mereka? Anak-anak Contohlah, ni, contoh ni, contoh ustaz tengah call anak ustaz ni. Lepas tu, apa nasihat ni? apa nasihat? Saya selalu pesan dengan anak-anak saya ginilah. Engkau buatlah apa pun. Engkau buatlah apa pun. Kau hiduplah macam mana pun. Kau makanlah apa pun. Tapi kau kena ingat bahawa kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa-apa pun kita hidup, apa-apa yang kita kebergantungan kita ni perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bergantung pada makhluk. Makhluk tak mampu buat apa-apa. Makhluk tidak ada upaya, melainkan dengan keupayaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk tak mampu mudaratkan kita, melainkan kemudaratan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa pun. Kalau kamu tak semayang, kalau kamu tidak mencari keberkatan, kalau kamu tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak mana pun kamu dapat useless. Itu saya pesanan ringkas saya. So, saya wawarkan kepada mereka semua, berbaktilah kepada ibu bapa selagi mereka masih ada. So, saya tutup. Terima kasih Ustaz kerana kepada mereka yang sudi mendengar. Jangan lupa subscribe, like dan share podcast kita supaya orang ramai boleh mendapat manfaat daripadanya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Borak Kopi O, kopi pekat borak padat. Saya tutup dengan kopi yang pekat dan pahit mengingatkan kita bahawa keindahan hidup sering terletak dalam kesederhanaan dan ketabahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.